Selamat datang ke sesi kupasan kita kali ini. Pernah tak terfikir macam mana kita nak bina ketahanan mental dan spiritual yang betul-betul kebal? Sebenarnya kita ada satu plan induk yang sangat luar biasa. Hari ini, kita akan selami pengajaran agung dari surah Ali Imran melalui kanta tafsir Ibnu Kathir. Ia bukan sekadar kisah sejarah tau, tapi ini adalah rahsia sebenar daya tahan kita sebagai manusia. So, persoalan utamanya sekarang, macam mana sesebuah komuniti itu mampu bertahan bila diserang dari sudut pemikiran dan pada masa yang sama berdepan dengan kekalahan fizikal yang memusnahkan. Rahsianya tersembunyi dalam surah ni dan kita akan rungkaikan sama-sama. Okey, ini peta perjalanan kita. Kita mula dengan ketahanan akidah, lepas tu kita tengok kisah keluarga Imran, perdebatan Najran, ujian Badar dan Uhud, konsep tali penyatuan dan akhir sekali, pelan pemulihan. Jom kita mula. Kita masuk bahagian pertama, ketahanan akidah, berdiri teguh di atas kebenaran. Jom tengok macam mana benteng intelektual kita dibina dari asas. Cuba teka kenapa angka 200 ni penting sangat. Surah Madaniyah ni sebenarnya ada genap 200 ayat. Dan menurut tafsir Ibnu Kathir, fokus dia sangat tajam. Ia pasal membina ketahanan umat Islam bila berdepan cabaran ideologi dan macam mana nak rawat trauma lepas kalah dalam peperangan. Bayangkan, 200 ayat yang diwahyukan khusus untuk ajar kita erti ketahanan sebenar. Kalau kita tengok ayat ke-7, kita diberi satu metafora yang betul-betul membumikan minda kita. Kita ibaratnya kena buang sauh dan berpegang kuat pada ayat-ayat muhkamat. Ayat muhkamat ni apa? Ia ayat yang jelas, terang maksudnya, memang jadi asas agama. Tapi untuk ayat mutasyabihat pula, ayat yang mungkin sama atau berbentuk kiasan, kita serahkan je maksud mendalamnya kepada kebijaksanaan Allah. Kenapa benda ni penting sangat? Supaya kita tak hanyut, tak buang masa berdebat benda di luar akal dan paling penting, tak terperangkap dengan fitnah. Okey, bergerak ke bahagian kedua, keluarga Imran, iman dan mujizat. Di sinilah sejarah membuktikan kebenaran teologi kita. Korang perasan tak macam mana peristiwa-peristiwa ni bersambung ibarat satu rantaian yang cantik? Bermula dengan Nabi Zakaria yang langsung tak putus asa berdoa walau dah tua. Lepas tu kita tengok Maryam dapat rezeki luar biasa dekat mihrab. Dari keajaiban tu, Allah makbulkan pula doa Zakaria, kurniakan anak bernama Yahya. Dan kemuncaknya, kelahiran mukjizat Nabi Isa AS tanpa bapa. Rantaian peristiwa ini jelas menunjukkan yang kuasa Allah tu tiada limitasi. Jadi, poin penting yang Ibnu Kathir tekankan dekat sini memang sangat jelas. Kisah-kisah tadi secara konklusif membuktikan Nabi Isa ni adalah manusia, hamba dan utusan Allah yang tercipta dari mukjizat firman-Nya, kalimatullah. Fakta ini terus meruntuhkan apa saja dakwaan palsu yang cuba menidakkan status sebenar beliau. Seterusnya, bahagian ketiga, perdebatan Najran, cabaran kemuncak. Bayangkan situasi ini. Ada sekumpulan pendeta Kristian dari Najran datang ke Madinah berdebat secara berdepan dengan Rasulullah tentang Nabi Isa. Macam-macam hujah benas dah bagi. Tapi bila sampai satu tahap buntu, turunlah ayat ke-61. Ayat ini perkenalkan konsep mubahalah. Ini bukan cabaran biasa-biasa tau. Mubahalah ni bermaksud kedua-dua pihak panggil keluarga masing-masing dan secara langsung mohon laknat Allah ditimpakan ke atas sesiapa yang menipu. Risiko dia memang sangat tinggi. Apa yang berlaku lepas tu memang sangat menakjubkan dan ia membuktikan kehebatan kebenaran. Bila berdepan dengan cabaran mubahalah ni, para pendeta Najran tu terus tarik diri. Diorang betul-betul takut dengan balasan Tuhan sampai sanggup mengalah dan bayar jizyah je. Nampak tak? Kebenaran tak perlukan suara yang menjerit, ia cuma perlukan ketegasan. Kita masuk bahagian keempat, ujian Badar dan Uhud, kemenangan dan duka. Kita beralih dari pentas perdebatan ke medan tempur yang sebenar. Ibnu Kathir bagi kita satu perbandingan yang sangat drastik antara dua perang ni. Waktu perang Badar, umat Islam dibantu para malaikat dan menang besar. Tapi di Uhud, keadaan berpusing 180 darjah. Ada ketidakpatuhan, ujian emosi yang sangat menyayat hati dan akhirnya kekalahan sementara. Ujian masa tu memang di tahap maksimum. Pasukan pemanah tiba-tiba langgar arahan langsung Rasulullah. Lepas tu, tersebar pula kabar angin yang meruntuhkan semangat. Kononnya Nabi dah wafat. Tapi tafsir jelaskan yang Allah sebenarnya benarkan kekalahan sementara ni terjadi sebagai ujian besar buat orang beriman. Cuba fikirkan, sama macam pemanah yang kalah dengan godaan harta benda depan mata, berapa kali agaknya gangguan duniawi dibuat kita sendiri hilang arah dan gagal capai matlamat utama kita? Bahagian kelima, tali penyatuan, bertahan dari krisis. Macam mana kita nak teruskan hidup lepas lalui kejatuhan yang teruk? Jawapannya ada pada ayat ke-103 ni dan sejujurnya ini adalah antara pesanan paling mahal dalam surah ni.
Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ia adalah satu amaran supaya kita tak biarkan pergaduhan dalaman musnahkan komuniti kita, macam yang pernah memusnahkan umat-umat zaman dulu. Tapi kan, apa sebenarnya maksud tali Allah tu? Ibnu Kathir terangkan dengan sangat indah. Ia bermaksud kita kena pegang kuat-kuat pada Al-Quran dan kekal bersatu dalam jemaah Islam. Maknanya kat sini, daya tahan dan kebangkitan yang sebenar wajibkan kita pasak diri pada panduan ilahi dan pada masa yang sama kita kena kekal bersatu sebagai satu unit. Jangan berpecah langsung. Seterusnya, melalui ayat ke-14, kita diperingatkan tentang satu realiti yang memang kita tak boleh lari. Fitrah kita sebagai manusia ni memang suka pada benda-benda dunia. Duit, emas, keluarga. Tapi kita kena ingat, benda ni semua cuma hiasan sementara je. Nak tak nak untuk bertahan lalui krisis, fokus utama kita mesti tertumpu pada akhirat dan syurga. Itulah satu-satunya tempat kembali kita yang kekal abadi. Okey, ini bahagian terakhir kita. Bahagian ke-6, pelan pemulihan, melangkah ke hadapan. Jom kita gali macam mana nak baiki semula semangat lepas tragedi berat macam di Uhud. Ayat 159 ni betul-betul ajar kita ciri kepimpinan sejati. Macam mana nak bangkit? Mula-mula, kena maafkan kesilapan kawan-kawan atau orang bawahan kita. Kedua, tolong doakan ampunan Allah untuk diorang. Ketiga, jangan pula sisihkan diorang. Teruskan bermesyuarat atau bersyura bersama. Dah bincang, dah buat keputusan. Langkah terakhir dan paling penting, letak je tawakal bulat-bulat pada Allah SWT. Nampak je mudah, tapi ia sangat berkesan. Surah ni kemudian ditutup dengan satu pesanan yang luar biasa kuat. Allah seru kita untuk sentiasa bersabar, lipat gandakan kesabaran tu, kuatkan ketahanan dan sentiasa bersiap siaga. Atau dalam bahasa Arabnya dipanggil ribat. Kesimpulan ini betul-betul merumuskan tema ketahanan ummah yang kita bincang hari ini. Ia tolak kita ke hadapan supaya terus cekal dan sentiasa bersedia. Sambil kita hadam balik semua kupasan hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan ni. Bila anda sendiri berdepan dengan ujian atau kejatuhan duniawi yang meruntuhkan jiwa, adakah anda akan terus pegang kuat pada kebenaran dan tali penyatuan untuk bangkit semula? Jadikanlah pengajaran surah Ali Imran ni sebagai kompas hidup anda. Teruslah bertahan dan kita jumpa lagi dalam sesi kupasan akan datang.